Kalau kata kita bertaubat dekat dengan masa kita buat dosa tu, terus jadi padam. Menggunakan apa padam? Sebenarnya dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan rahmat Allah tu lebih luas daripada kemurkaan Allah. Dalam Al-Quran, dalam hadis, banyaklah menunjukkan bahawa rahmat Allah ni lebih besar daripada kemurkaan Allah. Bahkan rahmat Allah di akhirat lebih besar daripada rahmat Allah yang Allah turunkan di dunia ni. Cuma satu daripada 100 sahaja. Bayangkan betapa besarnya rahmat Allah yang Allah SWT reservekan untuk kita dapat di hari akhirat nanti. Jadi kalau kita kata rahmat Allah ni besar, begitu juga dengan perbandingan di antara dosa dan pahala. Allah SWT memberikan pahala lebih besar daripada Allah SWT memberikan dosa. Sebagai contoh, siapa yang membuat satu dosa, Allah SWT ataupun malaikat yang mencatat ni, dia akan mencatat satu sahaja. Dosa tu ataupun dia punya keburukan tu dicatatkan satu sahaja. Bahkan dicatat dengan tulisan ataupun dengan kalau kita faham bahasa mudahnya, dicatat dengan pensel lah. Kalau kata kita bertaubat dekat dengan masa kita buat dosa tu, terus jadi padam. Menggunakan apa padam? Macam itulah dia punya analoginya. Tapi sebaliknya, kalau kita buat pahala, buat amalan-amalan yang saleh, dia dituliskan 10 kali ganda, hingga ke 700 kali ganda. Sebab apa? Sebab Allah SWT memberikan gandaan kepada pahala, memberikan gandaan kepada benda-benda yang baik, memberikan gandaan dalam perkara-perkara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan dosa.